Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar murid-murid? Hari ini, awak semua bersama dengan saya, Cikgu Nordiana binti Sar dari Sekolah Kebangsaan Ampang. Murid-murid, kita akan belajar sains tahun 4. Awak tahu ke apa tajuk yang sesuai pada hari ini? Baiklah, cikgu telah menyediakan awak pelbagai paparan untuk kita belajar bersama-sama. Baiklah, kita akan belajar tentang sumber tenaga sains tahun 4. Baiklah murid-murid, apakah yang awak faham tentang tenaga? Baik, cikgu akan terangkan kepada awak. Tenaga sangat rapat dalam kehidupan seharian kita. Tanpa tenaga, kita tidak boleh bergerak, belajar atau bermain. Mari kita fahamkan maksud tenaga terlebih dahulu sebelum kita kenali jenis-jenis sumber tenaga. Baiklah murid-murid, sudah bersedia? Jom kita mulakan. Murid-murid, apa itu tenaga? Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Dengan tenaga, kita boleh bermain, bercakap, makan atau belajar. Makanan yang kita ambil boleh tukarkan menjadi tenaga. Baiklah, boleh faham semua? Kita teruskan ke slide seterusnya. Tanpa tenaga, badan kita lemah dan tidak mampu membuat sebarang kerja. Haiwan dan benda bukan hidup juga perlukan tenaga. Ingat tu, haiwan dan benda bukan hidup juga perlukan tenaga. Contohnya, dengar betul-betul, kereta perlukan petrol dan kipas perlukan tenaga elektrik untuk berputar. Baik, boleh awak faham? Bagus. Tahniah. Baiklah kita ke slide seterusnya. Apa itu? Mari kita semak bersama-sama. Jenis-jenis sumber tenaga. Boleh awak baca bersama-sama? Bagus. Yang pertama, matahari. Matahari ialah sumber tenaga paling utama. Adakah awak sedar? Matahari ialah sumber tenaga paling utama. Tenaga matahari boleh digunakan untuk menjana elektrik melalui panel suria. Baiklah murid, seterusnya. Sumber air. Air yang mengalir menggerakkan turbin di empangan untuk menjana elektrik. Mesti awak baru tahu kan? Bagus. Sumber tenaga angin. Angin yang bertiup menggerakkan kincir angin dan menjanakan tenaga elektrik. Kita lihat seterusnya. Apa itu? Biogesim? Cikgu, apa itu biogesim? Itulah soalan yang bermain dalam minda awak. Betul tak? Baiklah, cikgu akan terangkan. Biogesim adalah bahan daripada tinja haiwan atau tumbuhan yang digunakan sebagai bahan api untuk menjana tenaga. Dah faham? Bagus. Baiklah, seterusnya, sumber tenaga nuklear. Bahan seperti uranium digunakan untuk menjanakan tenaga di stesen jana kuasa nuklear. Dengar betul-betul. Baiklah murid. Tenang apa seterusnya? Itu dia. Ombak. Ombak menggerakkan turbin di laut untuk menjanakan tenaga elektrik. Ingat betul-betul murid. Seterusnya, kita lihat. Bahan api fosil. Wow, bunyi seperti bahan api fosil. Apa itu? Bahan api fosil seperti petroleum, gas asli dan arang batu dibakar untuk menjanakan elektrik. Dengar betul-betul. Baiklah murid, kita pergi pula kepada bentuk tenaga.
Ini topik seterusnya. Bentuk tenaga. Baiklah murid. Kita lihat paparan yang telah cikgu sediakan. Tenaga suria. Tenaga yang diperoleh daripada matahari. Semua manusia menerima cahaya matahari setiap hari. Betul tak? Ya, betul. Baiklah murid. Kita akan pergi kepada tenaga haba. Tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Aduh, panas. Itu contohnya jika awak terpegang periuk panas. Betul tak? Okey. Baiklah, kita pergi kepada tenaga cahaya. Tenaga cahaya? Apa itu tenaga cahaya? Apa dia murid? Tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Senang kan? Mudah untuk faham. Baiklah. Seterusnya kita lihat pula paparan berikut. Wow, tenaga bunyi. Setiap hari kita dengar bermacam-macam jenis bunyi. Bagaimana bunyi dihasilkan? Kita lihat paparan ini. Tenaga bunyi dihasilkan oleh objek yang bergetar. Contohnya, awak lihat gambar cikgu sediakan. Seorang murid bermain alat muzik yang bernama gitar. Awak mesti ada gitar di rumah awak. Betul tak? Baiklah, kita lihat pada paparan berikutnya. Tenaga elektrik. Tenaga yang dihasilkan oleh arus yang mengalir dalam 1 liter yang lengkap. Tenaga kimia. Apa itu tenaga kimia? Tenaga yang tersimpan dalam bahan seperti makanan, bahan api fosil, biojisim atau bateri. Baiklah murid, boleh ingat ke apa yang telah cikgu terangkan tadi? Masih belum habis lagi pelajaran kita. Kita teruskan. Tenaga kinetik. Apa itu tenaga kinetik? Siapa boleh jawab? Baiklah, kita lihat paparan di hadapan. Apa yang dimaksudkan dengan tenaga kinetik? Tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. Tenaga keupayaan. Apa yang dimaksudkan dengan tenaga keupayaan? Mesti ada di antara awak yang boleh menjawabnya. Tetapi cikgu telah sediakan slide di hadapan ini. Kita boleh semak bersama-sama. Tenaga yang tersimpan pada objek yang berada pada suatu ketinggian, diregangkan atau dimampatkan. Faham murid-murid? Bagus. Baiklah. Tenaga nuklear. Apa itu tenaga nuklear? Cuba awak fikirkan. Mari kita baca bersama-sama. Tenaga nuklear adalah tenaga yang terkandung di dalam bahan nuklear seperti uranium. Boleh murid? Bagus. Baiklah murid, kita pergi kepada topik seterusnya. Perubahan bentuk tenaga. Boleh? Kita pergi kepada topik perubahan bentuk tenaga. Baiklah. Semasa mengayuh basikal, apa perubahan tenaga yang berlaku? Kita simak di sini. Semasa mengayuh basikal, tenaga kimia yang diperoleh daripada makanan berubah menjadi tenaga kinetik. Mudah kan? Baik. Menghidupkan televisyen biasa awak lakukan di rumah. Betul tak? Baiklah. Ketika menyalakan televisyen, tenaga elektrik yang mengalir berubah menjadi tenaga bunyi dan juga tenaga cahaya. Betul tak? Bagus. Dan menyalakan lampu suluh. Ada lampu suluh? Kita boleh cuba sebentar lagi. Baiklah, ketika menyalakan lampu suluh, tenaga kimia di dalam bateri berubah menjadi tenaga elektrik. Kemudian, tenaga elektrik menghasilkan tenaga cahaya dan tenaga haba. Boleh faham murid-murid? Tahniah. Baiklah murid-murid. Semasa terjun dari papan terjun, apa perubahan tenaga yang berlaku?
Kita semak sama-sama. Semasa terjun daripada papan terjun, tenaga keupayaan berubah menjadi tenaga kinetik dan kemudian berubah kepada tenaga bunyi. Pastikan awak faham konsep ini. Boleh murid-murid? Bagus. Baiklah. Kita lihat pula ketika kita menggunakan kalkulator suria. Baiklah, kita simak bersama-sama. Tenaga suria yang diperoleh daripada tenaga matahari bertukar menjadi tenaga elektrik. Tenaga elektrik kemudian bertukar menjadi tenaga cahaya. Mudah kan? Mudah murid-murid. Baiklah. Ketika kenderaan bergerak, apakah perubahan tenaga yang berlaku? Kita lihat paparan yang telah cikgu sediakan. Ketika kenderaan bergerak, enjin kereta berubah. Tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Mudah kan? Bagus. Baiklah. Semasa proses fotosintesis. Cuba awak fikirkan. Siapa atau benda hidup yang manakah menjalani proses fotosintesis? Betul, tumbuhan. Hanya tumbuhan yang menjalankan proses fotosintesis. Baiklah, cikgu terangkan sedikit. Tumbuhan membuat makanannya sendiri. Semasa proses fotosintesis, tumbuhan menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga kimia yang disimpan sebagai kanji. Boleh murid? Bagus. Seterusnya, baiklah murid-murid. Setelah kita belajar dan melihat slide yang cikgu sediakan, cikgu sudah menyediakan beberapa soalan mudah untuk awak. Mudah sahaja dan cikgu pasti awak boleh menjawab dengan cepat, betul dan tepat. Yang pertama, apakah maksud tenaga? Apakah maksud tenaga? Ya, betul. Tenaga ialah keupayaan melakukan kerja. Kita pergi pula kepada soalan yang kedua. Apakah sumber tenaga utama di bumi? Mudah soalan ni. Ya, tepat sekali. Tenaga matahari. Bagus. Tepukan untuk awak semua. Baiklah murid. Soalan yang ketiga. Mengapakah makanan dianggap sebagai sumber tenaga? Siapa boleh menjawab dengan betul? Ya, makanan yang dimakan ditukar kepada tenaga kimia untuk kita bekerja dan bergerak. Nak lagi soalan? Kita kesetukan masa. Baiklah. Kita lihat apakah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid, kebanyakan sumber tenaga yang kita gunakan berasal dari sumber yang tidak boleh dibaharui. Untuk itu, kita perlu memastikan sumber ini sentiasa cukup. Baiklah, kita haruslah menggunakan tenaga secara berhemah. Faham murid-murid? Baiklah, cikgu rasa setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Bye. Terima kasih.